Anda sekali lagi merenung hasil tuaian bawang putih anda dan mengeluh kecewa. Isinya kecil. Ulasnya nampak macam biji benih. Padahal anda telah curah begitu banyak tenaga. Anda rasa anda sudah ikut semua nasihat jiran dan petua di internet. Atau itu hanya perasaan anda? Salam sejahtera, rakan-rakan kebun. Hari ini, kita akan lakukan siasatan sebenar dan membongkar 20 punca utama yang kadang-kadang langsung tak terlintas di fikiran. Kenapa bawang putih anda enggan membesar dengan padat dan berjus? Saya jamin, sekurang-kurangnya 5 punca ini pasti akan mengejutkan anda dan anda akan tahu di mana silap fatal anda. Bersedia untuk selesaikan masalah bawang putih kecil ini buat selama-lamanya? Kalau begitu, mari kita mulakan. Sebelum kita mendalami perincian, mari kita fahami asasnya dahulu. Semua jenis bawang putih terbahagi kepada dua kategori utama. Bawang putih musim sejuk, winter garlic, dan bawang putih musim bunga, spring garlic. Bawang putih musim sejuk ditanam sebelum musim dingin. Ia lebih besar, lebih kuat, mempunyai batang pusat atau tangkai scape dan ulasnya tersusun dalam satu barisan. Bawang putih musim bunga pula ditanam pada musim bunga. Ia tahan lebih lama ketika disimpan tetapi isinya lebih kecil dan ulasnya tersusun secara rawak atau lingkaran. Ini sangat penting kerana kedua-dua jenis ini memerlukan keperluan pertumbuhan yang berbeza sama sekali. Jika anda menanam bawang putih musim bunga semasa musim sejuk, kemungkinan besar ia tidak akan bercambah langsung. Dan jika anda menanam bawang putih musim sejuk pada musim bunga, anda tidak akan mendapat bawang yang padat. Sebaliknya, hanya sebiji bawang tunggal yang dipanggil mono ulas atau single clove. Memahami perbezaan mudah ini adalah langkah utama, langkah kosong menuju kejayaan. Ramai tukang kebun baharu tidak pun memikirkan perkara ini apabila membeli benih bawang putih di pasar. Padahal inilah asas kepada asas, tanpanya segala usaha lain anda mungkin akan sia-sia. Jadi, kesilapan pertama dan mungkin yang paling biasa kita lakukan ialah menggunakan benih atau bahan tanaman yang kurang bermutu. Tahu tak pepatah, kalau benih dah tak elok, hasil pun janganlah harap yang bagus. Untuk tanaman bawang putih, pepatah tu memang betul 100%. Ramai orang demi nak berjimat akan memilih ulas bawang putih yang paling kecil daripada hasil tuaian mereka sendiri untuk dijadikan benih. Logiknya mudah. Yang besar kita makan, yang kecil kita tanam. Tapi ini sebenarnya tindakan yang merugikan. Secara fizikal, daripada ulas yang kecil dan lemah, tak mungkin boleh tumbuh sebiji bawang putih yang besar dan padat. Ia tak cukup simpanan nutrien untuk permulaan yang mantap. Bayangkan, ia seperti bateri kecil yang cuba nak hidupkan enjin besar. Hasilnya memang dah boleh agak. Tambahan pula, ulas yang kecil selalunya adalah petanda benih itu dah mula merosot atau mungkin ada penyakit tersembunyi. Kalau kita pilih benih kecil setiap tahun, kita sebenarnya sedang mengukuhkan proses pemilihan negatif ini. Peraturan nombor 1. Untuk penanaman, pilihlah hanya ulas yang paling besar, paling sihat dan paling berat daripada induk bawang yang terbesar. Pastikan tak ada sebarang tompok, kesan lebam atau tanda-tanda busuk. Ini adalah pelaburan anda untuk hasil tuaian masa depan. Kesalahan kritikal kedua ialah mengabaikan persediaan bahan tanaman atau benih. Bayangkan anda sudah memilih ulas bawang putih yang besar dan sempurna. Tetapi bagaimana jika di permukaannya sudah tersembunyi spora kulat, fungi, seperti fusarium atau karat, atau mungkin di dalamnya sudah ada perosak mikroskopik
seperti nematode batang, stem nematode, kita takkan nampak semua ni dengan mata kasar. Bila anda tanam ulas yang berpenyakit macam ni, anda bukan hanya mendatangkan masalah pada satu pokok, tapi anda menjangkiti keseluruhan batas atau kebun. Penyakit itu akan melemahkan pokok dari awal lagi, merampas tenaga yang sepatutnya digunakan untuk membentuk kepala bawang yang sihat. Oleh itu, rawatan sebelum tanam pratanaman ini bukan lagi sekadar cadangan, tetapi ia adalah syarat wajib. Cara paling mudah dan paling berkesan ialah melalui proses rendaman. Anda boleh gunakan larutan kalium pemanganat berwarna merah jambu cair selama 20 hingga 30 minit. Atau anda boleh guna racun kulat, fungicide khas seperti Maxim atau Phytosporin dan pastikan ikut arahan pada label dengan betul. Prosedur mudah yang hanya mengambil masa setengah jam ini berfungsi sebagai pencegahan yang sangat kuat dan ia menjamin bawang putih anda akan memulakan tumbesarannya dalam keadaan sihat dan kuat. Kesilapan ketiga yang boleh merugikan seluruh hasil tuaian anda adalah masa menanam yang tidak kena. Ini terutamanya merujuk kepada bawang putih yang ditanam sebelum musim sejuk. Bawang putih winter. Ia perlu ditanam pada masa yang membolehkannya berakar dengan kuat sebelum datangnya musim beku yang teruk. Tetapi pada masa yang sama, ia tidak boleh bercambah atau tumbuh pucuk. Jika anda menanam terlalu awal, contohnya pada bulan September ketika cuaca masih suam, bawang putih akan mengeluarkan daun hijau. Apabila frost melanda, daun muda yang lembut ini akan mati, melemahkan berbawang dan mendedahkannya kepada penyakit. Jika ditanam terlalu lewat, iaitu sejurus sebelum musim beku, ulas-ulas bawang tidak sempat membentuk akar. Ia mungkin membeku dalam tanah atau buruknya, ia akan repot apabila musim bunga tiba. Masa yang paling sesuai untuk menanam bawang putih musim sejuk adalah kira-kira 3 hingga 4 minggu sebelum suhu dijangka kekal di bawah paras beku. Di kawasan yang mempunyai 4 musim, ini biasanya berlaku pada separuh pertama bulan Oktober. Tumpukan perhatian pada suhu tanah. Ia mesti turun sehingga sekitar 10 ke 12 darjah Celsius. Berbeza pula dengan bawang putih musim bunga, spring garlic. Ia lebih mudah, ia ditanam seawal mungkin pada musim bunga, sebaik sahaja salji cair dan tanah sudah sedia untuk digemburkan. Lebih awal ia berakar, lebih panjang tempoh ia mempunyai masa untuk membiak dan membesar. Kita beralih kepada kesilapan keempat, pemilihan lokasi yang tidak sesuai. Bawang putih adalah tumbuhan yang sangat cintakan matahari. Ia memang tidak boleh menerima kawasan teduh, apatah lagi separa teduh. Jika ditanam di bawah pokok, di tepi pagar atau di sebelah utara rumah, ia akan memanjangkan diri mencari cahaya. Ini akan menghabiskan semua tenaganya untuk membesarkan daun dan bukan untuk membentuk ulas bawang. Di tempat yang teduh, daunnya akan kelihatan pucat, nipis dan ulasnya pula akan jadi kecil serta rapuh. Selain itu, di kawasan yang teduh dan kurang pengudaraan, kelembapan akan bertahan lebih lama. Ini mewujudkan persekitaran yang ideal untuk pembiakan penyakit kulat. Lokasi yang paling sesuai untuk batas bawang putih adalah tempat yang paling cerah, terbuka dan mempunyai pengaliran udara yang baik di kebun anda. Satu lagi perkara penting ialah bentuk muka bumi. Elakkan kawasan rendah di mana air akan bertakung pada musim hujan atau selepas siraman. Bawang putih sangat tidak suka kaki basah. Apabila ini berlaku, akarnya akan tercekik dan mula reput yang pasti akan menyebabkan ulasnya mengecil dan hasil tuaian merosot. Itu, pilihlah kawasan yang rata atau sedikit tinggi. Kesilapan kelima yang sering diabaikan adalah mengenai tanaman sebelumnya.
dan kegagalan mematuhi giliran tanaman. Kita tak boleh tanam bawang putih di tempat yang sama untuk beberapa tahun berturut-turut. Kita juga dilarang menanamnya selepas ahli keluarga terdekatnya iaitu bawang besar, daun bawang, lek atau bawang merah, shallot. Kenapa? Sebab mereka berkongsi penyakit dan perosak yang sama. Patogen penyakit dan larva perosak akan terkumpul di dalam tanah. Apabila anda tanam semula tanaman sekeluarga di situ, mereka akan menyerang dengan gembira. Walaupun anda sudah merawat bahan tanaman itu, jangkitan masih boleh berlaku melalui tanah. Hasilnya, tanaman akan mudah diserang penyakit dan tidak akan membesar dengan sihat. Bawang putih hanya boleh ditanam semula di tempat yang sama selepas 3 hingga 4 tahun. Tanaman pendahulu yang paling sesuai untuk bawang putih adalah tanaman yang memerlukan banyak bahan organik sebelum ini. Contohnya timun, zukini, labu atau kobis. Termasuk juga kekacang seperti kacang pia dan kacang buncis yang membantu memperkaya tanah dengan nitrogen. Selain itu, tanaman penutup bumi, green manure, juga sangat bagus seperti sawi atau phacelia kerana ia membantu memulihkan kesihatan tanah. Kesilapan utama yang keenam ialah tanah yang tidak dipersiapkan dengan baik. Bawang putih ialah tanaman yang agak cerewet. Ia sukakan tanah yang gembur, subur, dengan pengudaraan yang baik dan mempunyai pH yang neutral. Jika tanah di kawasan anda jenis tanah liat yang berat dan padat, akar bawang putih akan sukar untuk berkembang dan akan kekurangan udara. Ubinya akan terhimpit dan tidak dapat mencapai saiz yang maksimum. Dalam jenis tanah ini, air selalunya akan bertakung dan ini boleh menyebabkan ubi bawang putih reput. Manakala, jika tanah anda berpasir pula, ia akan cepat kering dan mudah kehilangan nutrien kerana zat makanan akan dihanyutkan setiap kali anda menyiram. Bawang putih akan kekurangan kedua-dua kelembapan dan juga makanan. Oleh itu, batas atau kawasan penanaman mesti disediakan awal-awal, sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu sebelum anda menanam. Untuk tanah liat, anda perlu menambah pasir, gambut dan kompos matang untuk menggemburkannya. Bagi tanah berpasir pula, tambah tanah liat, kompos dan baja organik untuk meningkatkan keupayaannya menahan air. Ini ibarat menyediakan buaian yang selesa untuk hasil tuaian masa depan anda. Kesilapan yang ketujuh ini sangat berkait rapat dengan yang sebelum ini, iaitu masalah tanah yang berasid. Bawang putih memang pantang dengan tahap keasidan yang tinggi. Dalam persekitaran berasid, kebanyakan nutrien, walaupun memang wujud dalam tanah, akan bertukar menjadi bentuk yang sukar untuk diserap oleh tumbuhan. Maknanya, bawang putih itu seolah-olah berdiet walaupun anda sudah membekalkannya baja yang cukup. Ia tidak dapat menyerap fosforus, kalium, magnesium, kalsium. Semua elemen penting untuk menghasilkan ulas bawang yang besar. Akibatnya, pelepah bawang akan menjadi kuning, pertumbuhannya akan terbantut dan ulasnya kekal kecil. Bagaimana cara untuk mengukur tahap keasidan ini? Anda boleh beli jalur ujian khas di kedai pertanian atau nursery atau lihat pada rumpai di kawasan kebun anda. Jika rumpai seperti ekor kuda, hostel, pokok plantain atau sorel tumbuh melia dan subur, kemungkinan besar tanah anda berasid. Masalah ini boleh diselesaikan melalui proses pengapuran liming. Pada musim menuai atau sebelum anda menggembur tanah, anda boleh taburkan tepung dolomit, kapur pertanian atau abu kayu. Penting untuk lakukan ini lebih awal, bukan sejurus sebelum anda menanam bawang putih itu. Tanah yang neutral adalah kunci utama bagi memastikan semua baja yang anda berikan
benar-benar dapat dimanfaatkan oleh bawang putih anda. Kesalahan ke-8 adalah kekurangan nutrisi. Bawang putih ini memang memerlukan banyak makanan. Dalam tempoh vegetasi yang singkat, ia perlu membina kedua-dua daun yang subur dan besar serta ubi berbawang di bawah tanah yang mantap. Untuk mencapainya, ia memerlukan bekalan nutrien yang banyak. Jika menanamnya dalam tanah yang tandus atau kosong nutrien, ini bermakna kita sudah menetapkan kegagalan awal. Tanaman yang kelaparan pasti tidak akan menghasilkan tuaian yang baik. Oleh itu, penyediaan batas bukan sahaja melibatkan peningkatan struktur tanah, tetapi juga membekalkannya dengan sumber nutrien yang cukup. Semasa proses menggembur tanah untuk bawang putih musim sejuk yang ditanam pada musim luruh, anda wajib masukkan kompos yang telah reput sepenuhnya atau baja organik. Ingat, jangan sekali-kali guna najis haiwan yang masih segar. Selain itu, gunakan juga baja fosforus kalium seperti superfosfat dan kalium sulfat. Fosforus bertanggungjawab untuk membangunkan sistem akar yang kuat, manakala kalium pula penting untuk pembentukan dan kualiti ubi bawang itu sendiri. Baja nitrogen tidak perlu dimasukkan pada musim luruh, ia hanya diperlukan pada musim bunga. Jika batas tidak disediakan dengan baik sejak musim luruh, bawang putih akan kelaparan sepanjang musim sejuk dan akan memulakan musim bunga dalam keadaan lemah. Kesalahan ke-9 yang secara langsung mempengaruhi saiz ubi bawang putih adalah kedalaman penanaman yang tidak betul. Dalam hal ini ada dua situasi yang melampau dan kedua-duanya mendatangkan masalah. Jika ditanam terlalu cetek, ia boleh mati beku semasa musim sejuk, terutamanya jika cuaca terlalu dingin dan tiada salji yang berfungsi sebagai penebat. Apabila tiba musim bunga, ia mungkin tertendang keluar dari tanah, menyebabkan ia menjadi kering dan mati. Walaupun ia terselamat, kedudukannya yang hampir dengan permukaan tidak akan membenarkan ubi berkembang dengan baik. Hasilnya, ubi akan menjadi kecil dan cacat. Sebaliknya, jika kita menanamnya terlalu dalam, bawang putih perlu menghabiskan sejumlah besar tenaga dan masa untuk menembusi permukaan tanah. Kesemua tenaga permulaannya akan dihabiskan untuk menumbuhkan pucuk yang panjang, sehingga tiada lagi tenaga yang tinggal untuk pembentukan akar dan ubi. Akhirnya, ubi yang dihasilkan akan menjadi kecil dan proses kematangannya juga akan jauh lebih lambat. Terdapat peraturan emas. Kedalaman menanam bawang putih musim sejuk hendaklah sama dengan 3 kali ganda ketinggian ulas bawang itu sendiri. Secara amnya, ini adalah sekitar 5 hingga 10 cm, bergantung pada saiz ulas dan jenis tanah. Untuk tanah yang ringan berpasir, tanamlah sedikit dalam. Manakala untuk tanah yang berat, liat, tanamlah sedikit cetek. Kesalahan yang ke-10, sifat tamak yang ditunjukkan dengan menanam ulas bawang putih terlalu rapat. Ramai orang menanam ulas secara berhimpit-himpit dalam usaha untuk memuatkan sebanyak mungkin tanaman di atas batas yang kecil. Nampak macam hasilnya akan lebih banyak, tapi sebenarnya ia adalah sebaliknya. Setiap pokok bawang putih memerlukan ruang dan kawasan nutrien tersendiri serta cahaya matahari yang mencukupi untuk membesar dengan baik. Apabila ditanam terlalu rapat, tanaman ini akan bersaing hebat sesama sendiri untuk mendapatkan air, nutrien dan cahaya. Mereka akan saling membayangi dan akarnya pun akan berselirat. Dalam keadaan yang begitu sempit ini, tiada satu pun daripada pokok tersebut yang mampu mencapai potensi penuhnya. Akhirnya, anda tidak akan mendapat hasil bawang putih yang besar. Sebaliknya, anda hanya akan mendapat batang-batang yang nipis dengan berbawang yang sangat kecil. Skema penanaman yang optimum ialah jarak antara ulas
di dalam barisan hendaklah 10 hingga 15 cm, manakala jarak antara barisan pula adalah 20 hingga 25 cm. Beri ruang yang mencukupi kepada tanaman bawang putih anda dan ia pasti akan membalasnya dengan hasil yang lumayan. Mari kita bincangkan penjagaan pula. Kesalahan ke-11 adalah mengenai penyiraman yang salah atau lebih tepatnya kekurangan air pada masa yang kritikal. Ramai yang beranggapan bahawa bawang putih adalah tanaman yang tahan kemarau. Jadi, mereka menyiramnya sambil lewa. Anggapan ini salah. Kelembapan sangat penting pada separuh pertama musim pertumbuhan, iaitu sekitar Mei hingga Jun, apabila daun hijau giat membesar dan proses pembentukan ubi kepala bawang bermula. Jika bawang putih kekurangan air pada tempoh ini, pembahagian sel akan terhenti dan pertumbuhannya akan terbantut. Walaupun anda menyiramnya dengan banyak, selepas itu, ubi tersebut tidak akan dapat mengejar pertumbuhan yang terlepas dan akan kekal bersaiz kecil. Tanah di bawah pokok bawang putih mesti sentiasa lembap secara sederhana sehingga ke kedalaman akar. Penyiraman perlu dilakukan dengan banyak tetapi tidak terlalu kerap. Pastikan air meresap hingga 15 ke 20 cm ke dalam tanah. Namun, 3 hingga 4 minggu sebelum tiba masa menuai, anda perlu menghentikan penyiraman sepenuhnya. Ini penting agar ubi masak dengan sempurna, mencapai tahap kepedasan yang optimum dan boleh disimpan lama. Kelembapan berlebihan pada peringkat ini akan menyebabkan ubi merekah dan busuk. Kesalahan yang ke-12 pula adalah keadaan sebaliknya, iaitu terlebih siraman atau terlalu banyak air. Seperti yang sudah kita bincangkan, bawang putih memang tidak suka air bertakung. Jika kita menyiram terlalu kerap atau batas tanaman berada di kawasan rendah yang menakung air hujan, akarnya akan mula lemas kerana tidak mendapat oksigen yang cukup. Tanah yang terlalu basah akan mewujudkan persekitaran tanpa udara. Dan ini adalah keadaan ideal untuk bakteria serta kulat reput membiak. Apabila akar mula mereput, pokok tidak dapat menyerap nutrien dan air. Daun akan menguning dan akhirnya ia mati perlahan-lahan. Ubi yang terhasil, jika ada pun, akan menjadi kecil, lembik dan tidak sesuai untuk disimpan. Kelebihan air ini amat berbahaya, terutamanya jika digabungkan dengan cuaca yang sejuk. Sebab itu, sangat penting untuk memastikan saliran air yang baik dan hanya menyiram bawang putih apabila lapisan atas tanah sudah mula kering. Lebih baik menyiram jarang-jarang tetapi dengan kuantiti yang banyak daripada kerap tetapi sedikit-sedikit. Sentiasa periksa kelembapan tanah dengan jari sebelum mengambil penyiram. Ingat, terlalu banyak air itu lebih berbahaya kepada bawang putih daripada sedikit kekeringan. Kesilapan ke-13 yang sering dibuat oleh pekebun yang berpengalaman ialah cara pembajaan yang tidak betul. Selalunya, ini disebabkan oleh pemberian nitrogen yang berlebihan apabila musim pertumbuhan sudah melepasi separuh tempoh. Nitrogen amat diperlukan oleh bawang putih pada musim bunga, iaitu di permulaan pertumbuhan untuk membina daun dan batang hijau yang subur. Semakin besar dan sihat daunnya, semakin baik proses fotosintesis dan hasilnya, ubi bawang akan menjadi lebih besar. Oleh itu, pada musim bunga, pembajaan menggunakan urea, amonium nitrat atau air rendaman tahi lembu, kompos cecair adalah sangat sesuai. Tetapi, bermula pertengahan Jun, apabila proses pembentukan ubi bermula secara aktif, penggunaan nitrogen perlu dihentikan sepenuhnya. Jika anda terus menggunakan baja nitrogen, tanaman akan terus menghasilkan daun yang banyak dan semua tenaga akan tertumpu pada daun, manakala pembentukan ubi akan terbantut. Ubi
Ubi bawang akan kekal kecil dan tidak dapat disimpan lama. Pada separuh kedua musim pertumbuhan, bawang putih memerlukan fosforus dan kalium. Fosforus membantu mengumpul nutrien, manakala kalium menjadikan ubi padat, berat dan tahan lama semasa penyimpanan. Pembajaan yang ideal pada tempoh ini ialah air rendaman abu kayu atau kalium monofosfat, monopotasium fosfat. Kesilapan ke-14 adalah apabila kita tewas dalam pertempuran melawan rumpai. Ramai yang memandang ringan akan kerosakan yang dibawa oleh rumpai ini. Ia bukan sekadar masalah estetika atau kelihatan tidak cantik. Rumpai adalah pesaing langsung dan sangat agresif kepada tanaman bawang putih anda. Selalunya, rumpai mempunyai sistem akar yang lebih kuat dan ia dengan rakusnya akan menyedut air dan nutrien dari tanah, iaitu segala zat yang sepatutnya menjadi milik hasil tanaman anda. Bawang putih, terutamanya ketika masih muda, tidak mampu bersaing dengan rumpai ini. Selain itu, semak rumpai yang tebal akan menyebabkan teduhan dan mengurangkan pengudaraan batas. Dan seperti yang kita maklum, keadaan ini akan mencetuskan perkembangan penyakit kulat. Oleh itu, kerja merumput adalah salah satu prosedur yang paling penting. Batas bawang putih anda perlu dipastikan bersih sepenuhnya daripada rumpai sepanjang musim penanaman. Untuk memudahkan kerja anda, pertimbangkan untuk menggunakan sungkupan mulch, lapisan rumput yang baru dipotong, jerami atau habuk kayu, raput setebal 5 hingga 7 cm bukan sahaja akan menekan pertumbuhan rumpai, malah ia juga dapat mengekalkan kelembapan tanah dan memperbaiki strukturnya. Kesilapan yang ke-15 ini hanya khusus untuk bawang putih jenis hardneck, bawang putih musim sejuk yang berbatang bunga. Tetapi ia adalah kesilapan yang sangat licik dan merugikan. Ini adalah isu kegagalan membuang tangkai bunga atau scape pada masa yang tepat. Biasanya, sekitar pertengahan bulan Jun, bawang putih jenis ini akan mengeluarkan tangkai bunga. Di hujung tangkai inilah berbawang udara atau bulbil akan matang. Dari sudut pandang alam semula jadi, ini adalah cara ia membiak. Tetapi bagi pekebun, tangkai ini adalah pencuri yang merompak hasil tuaian anda secara terang-terangan. Pokok bawang putih akan menghabiskan zat makanan yang sangat banyak untuk membentuk tangkai bunga ini dan mematangkan biji benihnya. Semua nutrien yang sepatutnya disalurkan ke ubi utama, kepala bawang, akan ditarik ke atas. Kajian jelas menunjukkan jika anda tidak membuang tangkai bunga ini, saiz kepala bawang putih anda akan mengecut sebanyak 25 hingga 30%. Tangkai ini mesti dipatahkan atau dipotong sebaik sahaja ia muncul ketika ia masih muda, lembut dan melingkar seperti gelang. Jangan sesekali tunggu sehingga ia menegak lurus. Lebih awal anda melakukannya, lebih banyak nutrien akan kekal dan disalurkan kepada ubi bawang di bawah tanah. Sebagai makluman tambahan, tangkai bunga yang muda ini sebenarnya sangat sedap. Anda boleh menggorengnya atau membuatnya jeruk. Jadi, membuang tangkai ini bukan sahaja menyelamatkan hasil tuaian, malah ia memberikan bonus tambahan kepada menu anda. Kesilapan ke-16 adalah mengabaikan penyakit. Walaupun semua peraturan dipatuhi, bawang putih anda masih terdedah kepada penyakit, terutama pada musim hujan yang panjang. Penyakit yang paling biasa menyerang ialah karat, rust, peronosporosis atau kulapuk dauni, mildew palsu dan fusarium. Karat akan kelihatan seperti tompok oren pada daun. Peronosporosis pula berupa lapisan kelabu. Sementara itu, fusarium menyerang pangkal dan akar bawang. Sebarang penyakit adalah tekanan besar kepada tanaman
daun yang dijangkiti tidak dapat berfotosintesis dengan baik, ini akan melemahkan tanaman dan menyebabkan ia berhenti menyalurkan nutrien ke berbawang. Akibatnya, saiz kepala bawang akan menjadi kecil atau dalam kes fusarium, berbawang itu akan riput begitu sahaja. Penting untuk anda tidak menunggu sehingga penyakit merebak ke seluruh batas, sebaliknya bertindak sebaik sahaja. Melihat tanda-tanda awal, lakukan pemeriksaan secara berkala. Apabila simptom pertama muncul, buang daun yang dijangkiti. Anda boleh cuba kaedah tradisional seperti menyembur bancuhan air rendaman abu atau beralih kepada racun kulat biologi seperti phytosporin. Dalam kes yang teruk, anda mungkin perlu menggunakan racun kimia, tetapi ia mesti dilakukan mengikut arahan dengan ketat dan jauh sebelum waktu penuaian. Kesilapan yang ke-17 adalah mengabaikan ancaman serangga perosak. Bawang putih tidak mempunyai banyak musuh, tetapi perosak yang ada mampu menyebabkan kerosakan yang serius. Perosak utamanya ialah lalat bawang, onion fly. Larva lalat ini akan menggerogoti dan memakan ubi bawang putih dari dalam. Tumbuhan yang dijangkiti akan mula menjadi kuning dan layu. Satu lagi perosak yang berbahaya ialah nematod batang, stem nematode. Ini adalah sejenis cacing mikroskopik yang menyerang ke semua bahagian tumbuhan. Ubi bawang putih akan menjadi longgar dan rapuh, bahagian pangkalnya merekah, menyebabkan bawang putih tidak dapat disimpan dengan baik. Untuk mengawal lalat bawang, pencegahan adalah kunci utama. Elakkan menggunakan baja najis, ternakan yang segar dan amalkan pusingan tanaman crop rotation. Anda juga boleh menabur debu tembakau atau abu di kawasan batas bagi menghalau lalat tersebut. Bagi melawan nematod, penyiraman menggunakan larutan air garam 1 sudu besar dalam 10 liter air pada peringkat awal pertumbuhan adalah berkesan. Selain itu, menanam bunga tahi ayam marigold di sebelah bawang putih juga boleh membantu menghalau perosak ini. Pemeriksaan tanaman secara berkala akan membantu anda mengesan masalah lebih awal dan mengambil tindakan pantas sebelum perosak memusnahkan sebahagian besar hasil tuaian. Ingat, tumbuhan yang sihat sentiasa menghasilkan ubi yang lebih besar dan berkualiti. Kesilapan yang ke-18 ialah teknik penggemburan tanah yang tidak betul. Selepas setiap kali anda menyiram atau selepas hujan lebat, lapisan kerak yang padat akan terbentuk di permukaan tanah. Kerak ini akan menyekat aliran udara ke akar. Oksigen amat penting untuk akar bernafas dan menyerap nutrien. Jika tanah tidak digembur, akar bawang putih akan mula lemas dan ini akan melambatkan pertumbuhan tanaman. Oleh itu, penggemburan tanah di batas bawang putih perlu dilakukan secara berkala, iaitu sehari selepas proses penyiraman. Tetapi, ada satu perkara penting yang perlu anda ambil perhatian. Sistem akar bawang putih adalah cetek. Jika anda menggemburnya terlalu dalam, sangat mudah rosak. Setiap kali akar rosak, ia akan menyebabkan tekanan, stres pada tanaman dan membuka laluan kepada jangkitan penyakit. Jadi, penggemburan perlu dilakukan dengan sangat berhati-hati dan tidak terlalu dalam, hanya pada kedalaman 2 hingga 3 cm sahaja. Alat yang paling sesuai untuk tujuan ini ialah cangkul mini atau flat cutter. Lebih baik lagi, seperti yang kami cadangkan sebelum ini, adalah dengan menutup batas menggunakan sungkupan mulch. Lapisan sungkupan akan menghalang kerak daripada terbentuk sekaligus menghilangkan keperluan untuk menggembur. Ini bukan sahaja menjimatkan masa anda, tetapi juga melindungi akar bawang putih. Kesilapan yang ke-19 ini mungkin kelihatan seperti ulangan,
tetapi ia patut diberi perhatian yang serius, iaitu masalah teduhan sepanjang hari. Kita sudah bincang tentang pemilihan kawasan yang cerah, tetapi kadang-kadang teduhan datang dari tempat yang tidak kita sangka. Contohnya, daripada tanaman jiran yang tinggi dan subur di sebelah seperti jagung, bunga matahari atau tomato yang menjalar pada junjung, atau mungkin juga daripada rumpai liar yang terlalu subur yang anda malas nak cabut atau bersihkan. Walaupun teduhan separa selama beberapa jam sehari, terutamanya pada waktu pagi atau tengah hari, akan mengurangkan intensiti fotosintesis. Fotosintesis ialah proses di mana tumbuhan menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Kurang cahaya bermakna kurang makanan. Kurang makanan bermakna kurang tenaga untuk membina ubi atau kepala bawang putih yang besar. Oleh itu, semasa merancang penanaman, ambil kira ketinggian dan bentuk pertumbuhan tanaman di sekelilingnya. Jangan tanam bawang putih terlalu rapat dengan tanaman yang boleh membesar dan menghalang cahaya matahari daripadanya. Pastikan batas tanaman sentiasa bersih. Setiap sinaran matahari yang jatuh pada daun bawang putih adalah pelaburan berharga untuk hasil tuaian besar di masa hadapan. Dan akhir sekali, kesalahan ke-20 yang boleh membatalkan semua usaha anda sebelum ini adalah menuai terlalu awal. Ramai pekebun, terutamanya yang baru berjinak, tergesa-gesa menggali bawang putih sebaik sahaja melihat daun-daun di bahagian bawah mula menguning. Mereka sangka bawang putih itu sudah matang. Hakikatnya, tidak. Sebenarnya, 2 atau 3 minggu terakhir sebelum matang sepenuhnya, perkara paling penting berlaku. Pemindahan nutrien yang sangat intensif dari daun dan batang ke ubi bawang itu. Dalam tempoh inilah ubi bawang putih itu aktif menambah berat dan mencapai ketumpatan yang ideal. Jika anda menuai bawang putih terlalu awal, anda akan kehilangan sebahagian besar hasil tuaian. Sahaja akan menjadi kecil, malah ia akan rapuh dan yang paling penting, tidak tahan lama semasa penyimpanan. Macam kita nak tahu sudah tiba masanya. Petunjuk utama untuk bawang putih musim sejuk, winter garlic, adalah daun bawah menguning dan mula layu selain pembalut pada bunga, flower sheath, anak panah kawalan mula merekah jika anda sengaja tinggalkan beberapa tangkai sebagai penanda. Manakala bagi bawang putih musim bunga, spring garlic, tandanya ialah apabila keseluruhan daun mula rebah dan mengering secara serentak. Jangan tergesa-gesa, biarkan alam semula jadi menyelesaikan tugasnya. Kita telah pun membincangkan 20 sebab utama mengapa ulas bawang putih anda mungkin kekal bersaiz kecil. Seperti yang anda lihat, kuncinya terletak pada perincian. Siapa sangka sekadar lewat membuang sulur bunga, scape, agut sehingga sepertiga hasil tuaian atau menanam di tapak yang sama berulang kali boleh menjemput pelbagai penyakit. Atau terlalu banyak nitrogen pada bulan Julai hanya akan menyuburkan daunnya sahaja, menjadikan ia lebat, tetapi ulasnya pula menjadi kerdil. Kesimpulan utama yang boleh kita ambil, menanam bawang putih bersaiz besar bukanlah hasil magis, tetapi memerlukan pendekatan yang sistematik. Ini melibatkan perhatian terhadap kualiti benih, penyediaan tanah yang betul, pematuhan jadual masa, penjagaan yang teliti dan penuaian pada masa yang tepat. Setiap satu daripada 20 kesilapan ini adalah ibarat batu bata. Sama ada anda menggunakannya untuk membina asas kejayaan atau anda membalingnya ke kaki sendiri. Saya harap video ini akan membantu anda mengelakkan perangkap-perangkap ini pada masa hadapan.
Terima kasih kerana menonton sehingga tamat. Jika penyiasatan ini bermanfaat untuk anda, sila tinggalkan like dan langgan saluran ini agar anda tidak terlepas rahsia-rahsia kebun yang lain. Sekarang, soalan saya kepada anda. Kesilapan manakah yang paling mengejutkan anda? Atau mungkin anda mempunyai rahsia ke-21 tersendiri untuk menanam bawang putih gergasi. Jangan lupa kongsikan di ruangan komen. Marilah kita berkongsi pengalaman. Sampai berjumpa lagi di kebun.